Dr. Rahim minta saya lakukan satu prosedur, iaitu lakukan stress test. Jadi stress test saya buatlah tadi, ikut dia punya plan tu. Memang cukup lah apa yang diperlukan untuk melihat saya punya rhythm jantung tu dan condition jantung tu. Jadi pada mula sebelum jumpa dengan Dr. Rahim tu, nak tahu keputusan stress test tu memang berdebar-debar lah, takut sangat lah. Memang rasa cuak betul lah, tapi berdoa lah, serah pada Allah Ta'ala kan. Hidup mati semua di tangan Tuhan. Jadi banyak berdoa lah. Bila masuk tu memang saya diam lah, tak cakap banyak lah, takut. Tapi apabila tengok reak muka Dr. Rahim, mula tu nampak serius, bimbang lah juga. Tapi bila dia dah baca dia punya keputusan stress test tadi tu, dan Dr. Rahim bagi satu keputusan yang positif, inilah saya rasa sangat bahagia, rasa seronok sangat. Jadi saya ucap terima kasihlah pada Dr. Rahim yang banyak memberi nasihat pada saya berkaitan dengan kesihatan jantung ni. Jadi saya, jasa baik Dr. Rahim ni saya takkan lupa lah sampai bila-bila.